Korang nak makan wafer yang power? Sinilah tempatnya. Aki Cafe Sungai Kantan, Kajang. Masuk aja ke dalam kafe ni, dekat luar biasa-biasa je. Ini di antara menu-menunya. Persekitaran yang bersih dan kemas. Tanpa membuang masa lagi, jomlah kita order. Aku order wafer crispy dan juga wafer gunting. Air semestinya lah mango shake king. Jomlah kita tengok macam mana adik ni buat wafer. Sebelum nak menunggu masak tu, jomlah kita layan macam mana buat mango shake king ni. Ini salah satu daripada hot sellernya. Korang tengoklah sendiri. Bahan-bahan yang diletaknya pun semuanya premium. Memang puas hatilah. Sangat menggiurkan. Wafer pun dah masak. Jomlah kita tengok macam mana cara pembuatannya. Aku ambil coklat dan peanut. Wah, memang tak kedekut. Setempek dia letaknya peanut butter kau. Memang puas hatilah. Sekarang kita tengok macam mana cara pembuatan waffle gunting. Tak perlu dipetikaikan lagi. Korang tengoklah sendiri tu. Bermacam-macam bahan diletakkannya supaya kita dapat menikmatinya dengan kepuasan tahap maksima. Dibuka daripada pukul 10.30 pagi sehinggalah pukul 7 malam. Jomlah kita cuba mango shake king. Seperti yang dijangkakan, memang sedap. Waffle guntingnya pula sangat rangup. Untuk waffle crispy ni rangup di luar, lembut di dalam. Dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Wait sahaja Aki Cafe. Tak boleh move on, betul aku bahan yang diletaknya. Memang banyak. Lokasi Sungai Kantan, Kajang. Boleh try.